kepada Amirah Malaysia. Terima kasih kepada host, terima kasih atas jemputan yang diberi kepada produser-produser. Pertama sekali, boleh jelas ke suara saya ni? Jelas, sangat jelas. Baik, terima kasih. Nama Rafiq, panggil Rafiq saja, dan selalulah melibatkan diri dalam kes mahkamah. Selalunya, of course, saya seorang peguam. Dah jadi peguam semenjak tahun 2002. Alhamdulillah mendapat pendidikan awal di Melaka, kemudiannya membesar juga di Melaka. Dapat juga peluang untuk ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, buat law, buat undang-undang, grad tahun 2001, dan akhirnya diterima masuk dan didaftaraikan sebagai peguam bela peguam cara daripada 2002. Terlibat secara aktif dalam kes-kes terkait dengan politik ataupun kes-kes terkait dengan apa yang dikategorikan sebagai perlembagaan Malaysia ni sebenarnya pada tahun 2014, sebelum PRU yang ke-14, dan kemudian membawa sehingga diberikan peluang menjadi calon pada tahun 2015, PRU 15 pada 2022. Tidak berjaya, tapi tak apa, itu cubaan dan juga itu ujian yang kita semua alami. Dan Alhamdulillah pada jangka dan waktu dan ketika ini diberikan peluang untuk mewakili pelbagai personality dalam negara ini yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan kenal melalui ETV, melalui siaran-siaran lain, melalui penulisan dan sebagainya. Dan itulah dia Rafiq Rashid. Kalau nak ikut saya boleh pergi ke Facebook, saya pun ada TikTok sendiri, dan tuan-tuan dan puan-puan kemungkinan besar dah tahu pun tentang stand saya dalam pelbagai perkara. Cuma saya juga ucapkan terima kasih kerana Amirah mengambil langkah dan inisiatif yang sangat berani sebenarnya. Tahniah diucapkan untuk kita mengetahui serba sedikit tentang apa sebenarnya yang sedang berlaku tentang isu reformasi madani. Ramai yang kata dah reformati, ramai juga yang mempersoalkan adakah ini sebenarnya betul-betul reformasi yang dijanjikan, dan ramai juga yang menyatakan sama ada apa yang dijanjikan selama ini sedang ditunaikan atau hanya akan ditunaikan sekiranya ada ura-ura kerajaan itu bertukar. So mungkin ada sedikit sebanyak kaitannya dengan apa yang kita nak bincangkan hari ini terkait dengan NFA, No Further Action, yang membabitkan personality penting dalam negara kita iaitu Timbalan Perdana Menteri sendiri dan juga Presiden UMNO yang berada dalam kerajaan hari ini. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Rafiq. Jadi kita dapat tengok latar belakang Tuan Rafiq ni bermula dari Melaka, datang menyambung law, dia bertanding dalam politik lah, kira dah masuk dalam politik. Jadi penglibatan Tuan Rafiq ni sangat banyak pengalaman dan kenalah dengan tajuk kita malam ni kan. Okay, jadi sebelum tu ahlan wa sahlan kepada host yang akan bersama kita malam ni, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Amirah Malaysia dan juga Tuan Rafiq Rashid. InsyaAllah nama Fasiha daripada Amirah Kedah. InsyaAllah akan host juga bersama dengan Amirah Malaysia pada malam ini. Selamat berkenalan dan untuk semua dan Tuan Rafiq lah, insyaAllah. Okay. Jadi kita tengok viewers malam ni 178, antara viewers yang agak tinggi untuk malam ni. Maksudnya penonton malam ni memang sangat tertarik dengan tajuk yang kita bawakan. Lebih-lebih lagi panel kita yang sangat hebat. Jadi rasanya kita boleh teruskan dengan sesi ulasan dan kupasan dari Tuan Rafiq. Mungkin Fasiha nak tahu soalan dari Fasiha kepada Tuan Rafiq. Silakan. Okey. Terima kasih kepada kita punya host utama kita, Amirah Malaysia, iaitu Sis Mukminah yang sudi untuk menjemputlah khususnya Amirah Kedah dan juga Tuan Rafiq Rashid dan juga kepada semua penonton yang tengah tengok kita 200 ke 100 lebih mata memandang pada malam ni untuk mengetahui kita punya tajuk yang sangat menarik iaitu Reformasi Madani, No Further Action. Betul. Jadi untuk hari ni dan untuk malam ni insyaAllah saya ada terbaca satu posting Tuan Rafiq semalam yang mengatakan kenyataan peguam negara
Tan Sri Dasuki bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi tidak boleh didakwa semula adalah khilaf. Jadi, boleh tak Tuan Rafiq ceritakan kronologi berkenaan dengan kes Zahid Hamidi ni dan kenapa Tuan mengatakan dan menyatakan kenyataan Peguam Negara adalah khilaf? Dipersilakan insyaAllah. Baik, terima kasih. Soalan ni soalan yang menarik dan soalan yang sering dilontarkan, saya rasa bukan saja kepada saya tapi sering dilontarkan kepada ramai lagi peguam di luar sana dan telah pun dijawab berkali-kali. Untuk memahami isu ini, saya nak jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat kepada beberapa kronologi. Terima kasihlah hos Fasiha sebab menggunakan perkataan kronologi itu, sebab kita tidak akan boleh faham dan tidak akan boleh mendalami isu ini kalau kita tidak faham kronologi atau latar belakang, terutamanya timeline, tempoh waktu, apa yang berlaku sebenarnya. Perkara ini, kalau kita nak trace balik sejarahnya, kita kena pergi kepada 2018. Dan kita tahu, pada tahun 2018 berlakunya apa yang dikatakan sebagai dalam bahasa Inggerisnya Mother of All Election. PH 1.0 telah bertembung dengan Barisan Nasional, telah bertembung juga dengan Parti PAS waktu dan ketika itu. Dan dalam PRU ke-14 tersebut, apa yang kita tidak pernah sangka iaitu gergasi besar dikenali sebagai Barisan Nasional telah tewas. Semenjak tahun 1957 sehinggalah 2018, dalam jangka masa 61 tahun, negara kita tidak pernah melihat satu perubahan lanskap politik sebegitu rupa. Sehingga Barisan Nasional kalah. Ini fakta hakikat. Kita lupakan letak tepi topi politik kita fokus kepada latar belakang dia. So bila 2018 berlaku, maka kerajaan pada ketika itu yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia kali kedua, iaitu PM ke-7, antara lainnya melaksanakan janji-janji PH 1.0. Apa di antara janji PH 1.0 dalam manifesto mereka? Iaitu mereka akan pastikan sesiapa yang ada kes dan sebagainya itu akan dibawa ke muka pengadilan. Maka berlakulah pertuduhan dan siasatan ke atas pelbagai personality politik negara kita yang kita tak pernah sangka pun. Dan sejarah sekarang membuktikan daripada 2018 sehingga sekarang kita tahu apa yang terjadi kepada Datuk Seri Najib Razak melalui perbicaraan dan sebagainya. Tapi orang selalu lupa bahawa pada 18 hari bulan 10 2018, 18 Oktober 2018, MACC telah melakukan tangkapan ke atas Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Walaupun dia dah menang pilihan raya, dia tetap dibawa ke MACC 18 hari bulan 10 2018 dan pada 19 Oktober 2018, satu hari selepas itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah pun dipertuduhkan dengan pada waktu dan ketika itu lebih kurang 45 pertuduhan. 10 pertuduhan terkait dengan CBT, Criminal Breach of Trust, iaitu satu kesalahan di bawah kanun keseksaan, 8 pertuduhan untuk rasuah, salah laku rasuah, dan juga 27 kes pengubahan wang haram melibatkan amount wang sebanyak 72 juta. Yang CBT itu iaitu Criminal Breach of Trust, penyelewengan tersebut 17 juta. So lebih kurang 99-100 juta amount value dia yang dipertuduhkan. Maka ini terkait dengan apa yang dikenali sebagai Yayasan Akal Budi. Kes Yayasan Akal Budi. Dan kes Yayasan Akal Budi itu, walaupun pertuduhannya pada 19 Oktober 2018, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi melaksanakan hak dia untuk tidak mengaku salah, dia ada program bela, mereka telah fight kes itu sehinggalah pada tarikh 24 Januari 2022. Pada 24 Januari 2022, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur setelah mendengar 99 saksi dan setelah melihat kepada segala keterangan yang dibawa oleh pihak pendakwaan, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah buat keputusan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi terbukti ada kes prima facie, maka dia perlu bela diri. Saya berhenti sekejap. Saya terangkan apa itu prima facie. Bagi mana-mana kes jenayah, tak kisah kes itu kes besar ataupun kes kecil, tak kisah kes itu kes bunuh ataupun kes rasuah, tidak kisah kes curi ataupun kes terkait dengan salah guna kuasa. Prosedur dia sama. Pihak pendakwaan setelah
buat keputusan untuk menuduh, dia akan mahkamah akan dihadapkan ke mahkamah. Dan mahkamah akan dengar sama ada mana-mana tertuduh itu dia mengaku salah ke tidak. Kalau mengaku salah, mahkamah akan dengar alasan-alasan untuk hukuman oleh pihak pendakwaan dan mahkamah juga akan dengar alasan-alasan pengurangan hukuman oleh pihak pembela dan kemudian jatuhkan hukuman. Tetapi kalau mana-mana tertuduh, tak kisah kes besar ke kes kecil, dia mengaku tidak bersalah, dia ada hak untuk membela diri. Dan bagaimana bela diri itu berlaku? Melalui satu proses yang dikenali sebagai perbicaraan. Okey, so apabila melalui proses perbicaraan tersebut, proses perbicaraan fasa pertama dipanggil sebagai kes pendakwaan. Di dalam kes pendakwaan, pihak pendakwa raya akan membawa semua saksi yang mereka percaya perlu untuk dipersembahkan kepada mahkamah bersama keterangan-keterangan sehinggalah mereka kata okey cukup, kita tutup kes pendakwaan. Apabila kes pendakwaan tutup, mahkamah akan menetapkan hujahan oleh pihak peguam bela dan hujahan oleh pihak pendakwa raya. Setelah mendengar hujahan dan melihat kepada semua saksi keterangan yang dibawa oleh pihak pendakwaan, mahkamah kemudian akan membuat keputusan. Cukup atau tidak cukup keterangan untuk memanggil mana-mana tertuduh membela diri. Dan proses ini berlaku hampir setiap hari dalam semua kes di mana-mana mahkamah. Termasuk di dalam kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Now, apa yang berlaku? Yang berlaku adalah pada 24 Januari 2022, saya sambung balik, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah memutuskan ada kes prima facie dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang telah dipertuduhkan dengan pertuduhan-pertuduhan tersebut adalah perlu untuk membela diri. Maka kes berterusan kerana ada prima facie. Daripada 24 Januari 2022 tersebut sehinggalah pada 30 Ogos 2022, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selesai bela diri. Dan tarikh-tarikh ini penting. 30 Ogos 2022. Kenapa? Kerana pada 19 November 2022, 3 bulan selepas itu, berlakulah pilihan raya umum yang ke-15. 30 Ogos 2022, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selesai bela diri. Bulan 11 2022, 3 bulan lepas itu, PRU15 berlaku. Belum pun selesai kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bela diri sebab dia ada bawa lagi keterangan saksi-saksi pembelaan yang lain. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengangkat sumpah sebagai Timbalan Perdana Menteri 1 di bawah Kerajaan Madani dan pelantikan itu adalah oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong menurut perlembagaan atas nasihat Perdana Menteri. Sebab tu kronologinya penting untuk kita faham apa yang berlaku. Siapa yang boleh menasihatkan pelantikan Jemaah Menteri? Perkara 43 Perlembagaan Persekutuan jelas. Seorang Perdana Menteri akan dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong kepada mana-mana ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti ahli parlimen lain. So, Perdana Menteri itu akan dilantik terlebih dahulu. Selepas itu, jemaah menteri ataupun kabinet, iaitu Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri terkait dengan portfolio-portfolio lain, akan dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri tersebut yang dilantik mula-mula sekali. So pada waktu dan ketika Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi belum selesai kes Yayasan Akal Budi di peringkat pembelaan, beliau telah pun dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri atas nasihat Perdana Menteri PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Kemudian apa yang berlaku? Yang berlaku adalah pada 30 Ogos 2023, ingat 19/11/2022 berlaku pilihan raya umum yang ke-15. Pada 3 Disember 2022, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri 1. Pada 30 Ogos 2023, tiba-tiba sahaja kita terima makluman bahawa sekarang ni Yang Arif, Raja Rosella Raja Toran yang merupakan Ketua Pendakwa Raya, Ketua Pasukan Pendakwaan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dia bercuti awal, dia umum cuti awal.
Dan pada 4 September 2023, iaitu 4 hari selepas ketua yang mendakwa Tan Sri Zahid Hamidi ni, dia bersara awal, 4 hari selepas itu Jabatan Peguam Negara melalui Timbalan Pendakwa Raya yang waktu itu namanya Dusuki Mokhtar telah hadir ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan menyatakan bahawa kita nak pohon supaya kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ini ada 11 alasan yang kita perlu siasat. Kerana ada surat-surat representasi yang telah dihantar oleh Peguam Bela Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, 6 surat representasi, dan kita perlu masa untuk siasat dan kita tak nak teruskan dulu kes tersebut. Apabila Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendengar perkara sedemikian, pihak-pihak iaitu pendakwa raya yang baru waktu itu Dusuki Mokhtar dan pihak Peguam Bela buat hujahan. Peguam Bela kata, kalau you tak nak proceed dengan kes, kita nak bebas dan lepas lah. Timbalan Pendakwa Raya yang hadir waktu itu Dusuki Mokhtar, dia buat hujahan, dia kata no, kita nak siasat dulu, kita tak nak lepas dan bebas. So akhirnya mahkamah perintahkan DNAA, discharge not amounting to acquittal. D, discharge, and not A, amounting A, acquittal. Dibebaskan tapi tidak dilepaskan. DNAA dalam segi undang-undang bermaksud kalau kita siasat dan kita rasa tak kuat alasan tersebut, kita boleh tuduh balik. Kita boleh jalankan kes balik. Kita boleh teruskan kes balik. Di mana kita nak cari perkara tersebut? Section 254 Kanun Prosedur Jenayah. Section 254 Kanun Prosedur Jenayah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat pada kronologi kes tersebut, adalah dangkal dan tak munasabah dan tak wajar. Buat masa ni saya nyatakan dengan jelas. Secara logik kita fikir. 18/11/2018. Buat keputusan, SPRM kata ada kes kertas siasatan cukup, SPRM tangkap. 19 Oktober 2018, Jabatan Peguam Negara kata ada kes, kita tuduh dia di mahkamah. 14 hari bulan 12 2018, pertuduhan ditambah lagi. Kemudian pada 24 hari bulan 1 2022, selepas 4 tahun pertuduhan, masuk 4 tahun pertuduhan, setelah 99 saksi bagi keterangan, setelah hujahan dibuat, setelah keterangan dibawa, hakim yang mendengar kes mendapati betul ada cukup bukti, cukup keterangan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mesti bela diri. Adalah sangat-sangat tidak masuk akal apabila Jabatan Peguam Negara yang sama, yang telah tuduh, bawa kes, bawa saksi, bawa keterangan, buat hujahan tambahan, akhirnya dapati bahawa ada cukup kes untuk dipanggil bela diri. Jabatan yang sama hadir kembali selepas itu, selepas Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi angkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan selepas ketua yang menjalankan pendakwaan umum secara awal, 4 hari selepas itu, kes ditarik balik. DNAA. Kat situ adalah satu perkara yang amat dangkal dan tidak munasabah dan tidak boleh diterima oleh kebanyakan peguam. Jangan cerita politik lagi. Sabar, saya akan maklumkan macam mana sambungan politiknya. Pada 4 hari bulan 9 2023, semasa DNAA, discharge not amounting to acquittal diberi, Dusuki Mokhtar waktu itu dan Jabatan Peguam Negara pada 5 September 2023 telah mengeluarkan 11 alasan kenapa mereka rasa mereka perlu siasat. Dan 11 alasan ini kita tertanya-tanya bila masa diorang nak siasat. Dan akhirnya 28 bulan selepas 4 hari bulan 9 2023, baru ini kita dapati bahawa akhirnya Peguam Negara sekarang ini yang Ahmad Arif Dusuki Mokhtar, orang yang sama yang hadir ke mahkamah pada 14/9/2023, belum jadi Peguam Negara, dia kata ada 11 alasan, akhirnya selepas 28 bulan, dia buat keputusan NFA. Apa maksud NFA? No further action. Dari segi undang-undang, istilah NFA ni hanya digunakan dalam kertas siasatan, tidak digunakan selepas kes itu dipanggil ke dalam mahkamah. Di mahkamah, dia sama ada discharge not amounting to acquittal ataupun acquitted and discharge, iaitu bebas dan lepas. Itulah sebabnya
kita mempersoalkan apabila Peguam Negara sekarang ini semalam semasa dalam menyelesaikan opening of the legal year, apabila ditanya oleh wartawan yang Ahmad Arif Tan Sri Peguam Negara telah menyatakan, oh kes dah selesai, saya dah tengok, saya tak buat keputusan suka-suka, sebenarnya benda ni dalam kes-kes lain pun berlaku, maka oleh itu dia tidak boleh dituduh semula. Ini adalah tidak boleh didakwa semula, tidak boleh teruskan lagi sebab ini adalah keputusan yang mutlak. Saya dengan penuh rendah diri dan penuh hormat menyatakan bahawa itu tidak betul, tidak tepat, khilaf dari segi undang-undang, dan saya telah buat penulisan saya semalam. So itu serba sedikit untuk kita faham tentang kronologi kes ini. Kalau kita tidak letakkan diri kita untuk memahami kronologi tersebut dan kita tidak meletakkan diri kita untuk memahami apa yang berlaku, dan kita akan rasa macam benda ni tak penting. Tapi saya rasa selepas-lepas ni kita akan discuss apa peri pentingnya isu sebegini untuk kita faham, kerana ia membangkitkan banyak persoalan tentang situasi undang-undang kita. Jangan salahkan hakim dan jangan salahkan sistem kehakiman dan jangan salahkan hakim-hakim yang dengar, sebab mereka hanya mendengar kes. Yang membawa kes itu adalah pihak pendakwaan, yang membawa kes itu adalah Timbalan Pendakwa Raya, yang membawa kes itu adalah Peguam Negara. Dan mahkamah tidak campur dalam urusan terkait dengan perkara tersebut kerana perkara 145 dalam kurungan 3, 145, perkara 145 Fasal 3 Perlembagaan Persekutuan dibaca bersama dengan Seksyen 376 Kanun Prosedur Jenayah, kuasa untuk mendakwa, kuasa untuk menuduh, kuasa untuk tarik balik, kuasa untuk meneruskan, ini semua ada pada tangan pendakwa raya. Mahkamah tidak masuk campur urusan tersebut. Mahkamah hanya dengar keterangan, mahkamah kata okey cukup kes, panggil bela diri, jatuh hukum dan sebagainya. So kalaulah hakim ni macam pengadil, dia tak skor gol, kan? Bayangkan macam ni, walaupun kita bercakap dalam Amirah ni, tapi bayangkan perlawanan bola sepak, pengadilnya adalah hakim, gol dah terbuka, striker dah pegang bola, dia nak skor gol kosong, keeper dah jatuh, pemain semua dah injured, tiba-tiba dia tak nak skor gol tu, tak boleh nak suruh pengadil tu skor gol tu. Pengadil dia tengok whistle aja. So persamaan dia macam tu lah. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Rafiq. Saya rasa baru soalan pertama kita bincangkan berkenaan kronologi. Tuan Rafiq bentangkan kronologi kes berkaitan no further action ni kepada kita. So kita sangat jelas, dan berdasarkan kronologi tadi kita tahulah yang sebenarnya kes ni no further action ni adalah selepas adanya prima facie, bukan sebelum adanya prima facie. Jadi sebenarnya selepas segala kronologi sebelum Kerajaan Madani tertubuh dan hingga ke Kerajaan Madani tertubuh, tiba-tiba NFA, dan sebenarnya sejauh mana kuasa Peguam Negara boleh ke sebenarnya hentikan kes walaupun mahkamah tu dah kata ada prima facie tu? Macam mana Tuan Rafiq? Memang kuasa ada pada Peguam Negara dan memang kuasa ada pada mana-mana Timbalan Pendakwa Raya yang hadir untuk membuat kes tersebut. Tetapi untuk menyatakan bahawa dia tidak boleh dituduh semula kerana NFA, dan dia tidak boleh dituduh semula sebab NFA tersebut, itu tak masuk akal dari segi undang-undang. Itu tidak betul, itu khilaf. Dia nak tarik balik kes tu tak apa, tak ada masalah. Tapi untuk dia kata bahawa oleh sebab kita dah tarik balik kes, kita tak nak proceed dengan kes, maka selepas ini secara mutlak dia tidak boleh dikenakan sebarang pendakwaan selepas ini, itu salah. Itu salah. Saya bawa tuan-tuan dan puan-puan ke satu insiden yang berlaku dulu pada Februari 2017 mungkin. Kalau saya silap, sorry. Atau 2016 atau 2017, saya mungkin silap. Peguam Negara waktu itu, Tan Sri Apandi Ali, dalam satu press conference, dia telah menyatakan dengan jelas, tak ada sebarang kesalahan bagi 1MDB SRC. Dia angkat kertas A4, dia kata tengok duit tu tak masuk dan sebagainya, maka kita tutup kes. Tapi akhirnya, bila kerajaan berubah, pada Mei 2018, kemudian kita dah tahu dah apa yang berlaku sekarang. Dan untuk pertuduhan SRC, walaupun Peguam Negara waktu itu kata tak ada kes dan tidak dipertuduhkan, tapi selepas kerajaan berubah, Peguam Negara pun berubah, Timbalan Pendakwa Raya pun dah berubah,
Jabatan Peguam Negara pun ada pelbagai lawyer-lawyer yang hebat yang sampai sekarang masih kerja, saya masih kenal dia orang. Mereka sendiri jugalah yang menggunakan kertas siasatan yang bermula pada 2017 itu untuk akhirnya mendapatkan keputusan di mahkamah yang menyebelahi Peguam Negara. So, nampak seolah-olah kita tidak pernah belajar daripada sejarah. Dulu kan saya Pandeli kata, oh tak ada kes. Tapi akhirnya selepas siasat, buat kertas siasatan, Datuk Seri Najib Razak didapati bersalah bagi kes SRC. Dan sekarang kita tahu untuk kes 1MDB juga. So, untuk Peguam Negara sekarang kata, oh sebab saya dah tengok kertas siasatan, memang ada representasi dan saya rasa memang perkara tersebut dah dilute, dia dah direndahkan sebab pembelaan tu saya lihat ada, dia wujud, maka saya buat keputusan NFA. NFA, no further action. Maknanya tak ada apa-apa tindakan yang boleh dilakukan. Okey, kalau dia berhenti setakat NFA, saya tak ada masalah. Tapi yang dia sambung dan kata bahawa tidak boleh dakwa lagi, dah selesai kes dia. Itu salah tu. Sebab dia masih boleh dipertuduhkan selepas ini, dia masih boleh disambung kes dia selepas ini. Bacalah Seksyen 254 dalam kurungan 3 Kanun Prosedur Jenayah. Selepas ini mana-mana Peguam Negara yang masuk, selagi mana tidak ada sebarang perintah daripada mahkamah dengan jelas membebaskan dan melepaskan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, maka dia masih boleh dituduh di mahkamah. Dia masih boleh diteruskan pendakwaan dia sekiranya pendakwa raya yang baru masuk atau sekiranya Peguam Negara yang baru masuk, ataupun mungkin selepas ini kalau ada mana-mana kerajaan yang ingin mengambil alih negara ini boleh meneruskan dengan kes tersebut. Penjelasan yang sangat jelas berkenaan kuasa Peguam Negara kan. Okay, jadi saya rasa dari Amirah Kedah ada nak tanya soalan kat Tuan Rafiq. Sila. Okey, Tuan, saya nak tanya, kenapa bila kita tengok keseluruhan kronologi daripada kes untuk malam ni, kenapa dia macam ada dua standard ataupun dua darjat? Satu untuk orang biasa dan satu untuk orang yang berautoriti. Mungkin Tuan boleh jelaskan dari sudut perspektif kehakiman ataupun undang-undang. Dalam beberapa isu terkait dengan cara tindakan ataupun cara layanan yang diberikan, saya sentiasa akan habiskan penulisan saya atau saya akan selalu kata bahawa rakyat melihat. Dan rakyat melihat dan mendengar dan rakyat menonton sebenarnya apa yang sedang berlaku. Isu yang sama seperti mana saya katakan dulu dalam kes Datuk Seri Najib Razak. Apabila mula-mula sekali keluar isu pengampunan, saya dapati bahawa pengampunan tersebut adalah pengurangan hukuman daripada 12 tahun penjara kepada 6 tahun penjara, denda 210 juta kepada denda 50 juta. Dan antara perkara pertama yang saya menulis adalah, kalau orang biasa akan dapat ke benda macam ni? Kalau orang biasa dapat ke pengampunan dengan begitu cepat sekali? So saya terfikir dan saya menulis dan saya rasa ramai yang fikir benda yang sama juga. Dan saya pasti, alhamdulillah saya diberi peluang dan keizinan Allah SWT untuk bekerja sebagai lawyer ini dah masuk 23 tahun. Dalam 23 tahun saya jadi peguam, sukar dan amat susah sekali kalau sekiranya kita dah dipanggil bela diri untuk pihak Timbalan Pendakwa Raya atau pihak pendakwa raya menerima apa-apa sekalipun alasan representasi. Representasi ini adalah satu perkara yang sebenarnya tidak ada dalam undang-undang secara bertulis. Kita menggunakan budi bicara pendakwa raya untuk melihat semua keseluruhan kes dan bagi sedikit kelonggaran. Turunkan hukuman, turunkan seksyen, turunkan pertuduhan kepada pertuduhan yang lebih rendah. Tapi hampir mustahil sekiranya Timbalan Pendakwa Raya dah memperolehi satu kes provokasi untuk dia tiba-tiba rasa betul lah, saya rasa boleh kurangkan hukuman. Sebab tak logik untuk dikenakan perkara sedemikian. Tapi untuk kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ni lain pula. Kita lihat, kerana saya katakan tadi, dia dah dituduh, dia dah dibawa keterangan, dah ada prima facie, dia dah disuruh bela diri, malah dia dah bela diri pun. Dan dia dah pun beri keterangan pembelaan dia dan telah pun ditambah dengan saksi-saksi pembelaan lain. Even at that stage, tiba-tiba selepas dia jadi Timbalan Perdana Menteri, dia hantar 6 surat
Dan akhirnya dia dapat keistimewaan sebegini rupa. 28 bulan senyap kes dia. Dia bukannya 28 hari senyap kes, 28 bulan senyap kes dia. Dan pada waktu dan ketika di mana dikatakan UMNO nak keluar, dekat sini saya kata ada politik tu, di mana dikata UMNO nak keluar, lepas tu mungkin ada muafakat nasional, lepas tu ada kecelaruan politik dalam negara, tiba-tiba Perdana Menteri umumkan okey kita nak pastikan reformasi kita nak pisahkan peguam negara dengan AG, kita nak lakukan reformasi kita nak perkuatkan parlimen, kita nak bagi RM100 setiap seorang bermula 9 Februari dan sebagainya. Dia buat semua janji-janji dia tiba-tiba. Bila waktu dan ketika pemuda UMNO bising, dia kata kita kena keluar daripada kerajaan perpaduan, tiba-tiba dapat macam ni. So tak salah untuk kita sebagai rakyat fikirkan, sebab kita diberi akal untuk berfikir, kita ada undang-undang yang kita boleh pakai dan kita lihat bahawa there's something not right lah. Ada sesuatu yang tidak kena dalam isu ini, terutamanya bila kena macam ni. So bila rakyat persoalkan, dan saya tak salahkan rakyat bila rakyat kata ni antara dua darjat ni. Kalau kita tak ada laba politik, kita akan dapat layanan istimewa sebegini. Lainlah kalau kita ni pegang 26 atau 30 ahli parlimen yang menyokong kita sebagai Perdana Menteri, mungkin lah. Kena fikirkanlah sebab apa dia dapat standard macam ni. Okey, jadi dari jawapan Tuan Rafiq tadi, kita cakap no sugar coat lah. Tak ada manis-manis yang yang dikongsikan. Kita tak tutup-tutup, kita memang dengan jelas Tuan Rafiq cakap yang sememangnya ada double standard sebenarnya yang berlaku dalam kes ni kan. Jadi sebenarnya kalau orang biasa yang kena dengan situasi yang sama dah Saya just nak tambah, sorry host. Tadi ada satu komen daripada seorang pendengar, Umi Jamilah, dia kata hadaplah hakim nanti di akhirat nanti jawab. Saya nak maklumkan, bagi kes di hadapan yang Arif Hakim, kes Zahid Hamidi ni, you tak boleh salahkan hakim. Kenapa you tak boleh salahkan hakim? Bayangkan ini adalah satu perlawanan bola sepak. Perlawanan bola sepak di antara pasukan A yang dikenali sebagai Timbalan Pendakwa Raya dan pasukan B yang dikenali sebagai pasukan pembelaan Zahid Hamidi. Di tengah-tengahnya ada pengadil. So, pengadilnya adalah hakim. Apa tugas pengadil? Bola keluar, dia tiup bisel. Berlaku foul, dia tiup bisel. Kalau ada kekasaran, dia bagi kad. Dia tak skor gol kepada gol pembelaan, dia tak skor gol untuk pihak pendakwaan. Separuh masa yang pertama, pihak pendakwaan bawa kes dan skor 2 gol. Tengah menang 2-0 pada half time, itu prima facie. So kemudian masing-masing pasukan masuk ke dalam bilik persalinan masing-masing. Ref tak masuk dalam mana-mana bilik persalinan, dia ada bilik persalinan dia sendiri. Kan? Separuh masa kedua bermula, iaitu peringkat pembelaan. Dalam peringkat pembelaan attack, 1 gol pun tak masuk. Tiba-tiba ada peluang untuk jaringkan gol tambahan, pasukan pendakwaan kata tak nak skor. Referee tak boleh pergi skor game tu. Sebab referee bukan bertugas untuk jaringkan gol atau menyelamatkan gol, referee bertugas untuk menjadi pengadil. Dan tugas pendakwaan adalah untuk mendakwa kes dan meneruskan walaupun pembelaan dipanggil. So untuk menyalahkan institusi kehakiman, untuk menyalahkan hakim yang mendengar kes adalah amat tak betul. So kena perbetulkan tu Umi Jamilah tentang persepsi kita tu. Dan satu lagi ada yang kata peguam ni bersekongkol dengan perasuah. Dia macam ni. Walaupun Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ni dipanggil bela diri, dia masih ada hak untuk bela diri. Dia masih ada hak untuk peguam. Walaupun orang tu dituduh, dia masih ada hak untuk peguam. Kan? So apa tugas peguam ni? Tugas peguam dia adalah untuk menggunakan segala ilmu yang ada pada dia untuk memastikan kalaulah anak guam ni didapati bersalah, sekurang-kurangnya dia mestilah didapati bersalah atas prinsip undang-undang. Maknanya tak bolehlah tiba-tiba pendakwa raya gunakan keterangan lain atau keterangan penipuan untuk kenakan anak guam dia. So, saya tengok banyaklah 2-3 hari ni, minta maaf kawan-kawan, saya tengok ramai kata, peguam ni sebelah kaki dalam neraka, nasib baik anak aku tak jadi peguam, nasib baik adik aku biarlah dia ambil law dan sebagainya. Siapa masuk neraka, siapa tak masuk neraka tu bukan tugas kita. Tugas Allah yang untuk tentukan, kita buat yang terbaik saja. So nasihat saya, kalau nak jadi lawyer, teruskan jadi lawyer. Sorry kacau tadi soalan.
Okey, faham dan jelas. Okey, Tuan Rafiq dah bagi satu analogi yang sangat jelas kepada penonton malam ni. Okey, harapnya semua faham, okey? Yang hakim adalah juri dalam pendakwaan yang berlaku tu, okey? Jadi, okey, seterusnya, okey, kita katakanlah kita bawa satu situasi kalau orang yang biasa pula dengan situasi yang sama, dah disuruh bela diri, saksi pun dah ramai panggil. Jadi possible ke dengan kes yang berlaku kepada golongan kita boleh cakap VIP ni, adakah orang awam biasa ni akan dapat layanan macam ni juga? Penonton nak tahu. Susah. Seperti mana saya nyatakan tadi. Dalam bahasa Inggerisnya, any prosecutor worth his or her salt. Siapa-siapa yang jadi pendakwa raya, dia kalau dah dapat prima facie, dia takkan suka-suka hati tarik balik. Prima facie macam mana saya nak explain? Dia ada banyak rujukan kes lah. Banyak rujukan kes, kita tak terlalu banyak cerita teknikal, tapi ada banyak kes-kes sebelum ini yang memutuskan bahawa prima facie pada akhir kes pendakwaan bermaksud hakim dia akan buat penilaian. Menurut keterangan yang ada depan saya ni, setelah melihat kepada saksi, dengar keterangan, tengok kepada dokumen, kalau ada dokumen, tengok kepada transaksi, kalau ada transaksi, tengok kepada cara saksi jawab, tengok kepada dokumen yang dibekalkan. Kalau dengan keterangan ini, saya panggil OKT, orang kena tuduh ni, orang tertuduh ni, bela diri. Kalau yang tertuduh ni, dia semasa bela diri, dia senyap, tak bercakap apa-apa, boleh tak hakim itu, maknanya hakim saya, boleh tak saya buat keputusan dia bersalah, masuk dalam jail? Itu tahap prima facie. Maknanya sebab tu saya selalu katakan kalau prima facie ni bermaksud sebelah kaki dalam penjara dah. Dia kena convince, dia kena memberi pembelaan yang akhirnya mahkamah kata betul. Dia betul, pendakwaan salah. Bukan tugas yang mudah. Pernah berlaku tak? Yes, banyak kali juga pernah berlaku. Sebab itu banyak lawyer yang buat penulisan 2-3 hari ini, dia kata, kenapa you berikan dia NFA? Kalau betul representasi dia kuat, you suruh dia teruskan dengan kes, pembelaan dia selesai, tutup, buat hujahan dan hakim bebas dan lepas. Laluilah proses tu. Sebab rakyat Malaysia melalui proses tu. Kerana apa? Kerana bukan semua orang bernama Ahmad Zahid Hamidi. Kerana apa? Kerana bukan semua orang merupakan Presiden UMNO. Kerana apa? Kerana bukan semua orang boleh buat keputusan saya nak sokong atau tidak sokong Perdana Menteri kekal sebagai Perdana Menteri. Itu je. Tadi host ada kata, oh terang dan jelas kita tak berselindung lagi. Kalau kita berselindung, itulah masalahnya. Malaysia ni ada masalah bila kita mula berselindung dan kita rasa tak apalah, dia orang politik, dia okey tu, tak ada masalah. Sebab kita sebagai rakyat tak persoalkan proses tu. Siapa yang patut persoalkan? Kita sebagai rakyat, bukan lawyer je sepatutnya persoalkan. Saya dah banyak kali dah menulis dan saya dah kata dah, perkara yang kita nak kena persoalkan ni hak rakyat. Rakyat kena faham apa yang sedang berlaku. Dan ada juga yang kata, oh Rafiq ni jangan percaya sangat, dia ni akan cerita politik je. Akhirnya politik lah benda ni. Kerana kalau dia bukan Presiden UMNO dan dia bukan menyokong Perdana Menteri, dia takkan dapat keistimewaan sebegini. Percayalah. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Rafiq. Jadi, disebabkan atas tiket politik Presiden UMNO dan TPM dan sebagainya, itulah tiket yang double standard yang membawa kes ni kepada NFA kan sebenarnya. Okay, jadi soalan seterusnya dari saudari antara kedua-dua host ni. Siapa nak tanya? Ada yang nak bertanya soalan? Okey, sila. Itu jelas suara saya? Okey. Soalan saya kepada Tuan Rafiq lah kan. Apa pandangan, pada pandangan Tuan Rafiq, adakah kes tindakan NFA ni bagi kes Zahid Hamidi memberi kesan terhadap kepercayaan rakyat kepada sistem keadilan negara? Saya rasa sedikit sebanyak, terima kasih. Soalan tu amat relevan. Saya rasa sedikit sebanyak dia memberi kesan. Saya lihat dua perkara yang berlaku 2-3 hari ini. Pertama yang berlaku adalah, minta maaf cakap, ada salah faham di kalangan rakyat biasa di mana kebanyakannya dia tuding jari kepada hakim atau sistem kehakiman. Okey.
dalam undang-undang negara kita, kita ada pihak yang mendakwa, iaitu pendakwa raya dan timbalan pendakwa raya, peguam negara. Kita ada pihak yang menyiasat, iaitu polis atau SPRM atau Badan Penguasaan. Kita ada pihak yang membela, iaitu peguam. Dan semua orang berhak untuk mendapat peguam, perkara 5 Perlembagaan Persekutuan. Dan kita ada pihak yang dikenali sebagai kehakiman, sistem kehakiman kita, iaitu magistrat di Mahkamah Magistrat, hakim atau tuan hakim Mahkamah Puan atau tuan hakim Mahkamah Session di Mahkamah Session, yang arif hakim Mahkamah Tinggi, yang arif hakim Mahkamah Rayuan, yang arif hakim Mahkamah Persekutuan, atau yang amat arif hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Itu sistem kehakiman yang ada dalam negara kita. Sistem kehakiman dia tidak mendakwa, sistem kehakiman dia tidak membela. Sistem kehakiman dia mendengar. Dia dengar pertuduhan, dia tengok pembelaan, dia buat keputusan. So, untuk tiba-tiba, bila peguam negara kata, oh tak ada kes, kita tutup buat sementara waktu, jangan salahkan institusi kehakiman. Sebab yang arif hakim tak terlibat pun. Yang buat keputusan itu adalah badan yang dikenali sebagai pendakwaan. Dan siapa yang buat keputusan? Peguam negara. So, untuk soalan tu, pertama saya lihat ada kecelaruan sebab, oh kata kehakiman silap. No. Yang silapnya sekarang ni pada saya, kekilafannya ada pada statement yang dibuat oleh peguam negara. Okey, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah ramai yang kata, oh benda ni tak apalah, benda ni biasa. Kalau kita tidak bercakap dan kita tidak buat penerangan, maksud saya kita tu bukan saya seorang, bukan peguam-peguam lain. Maknanya rakyat secara keseluruhannya kena faham apa yang berlaku. Dalam konteks yang jauh lebih besar. Sebab kalau kita ramai-ramai tidak menyatakan that is wrong, that's not right, maka orang-orang yang berkuasa selepas ini akan melakukan perkara-perkara yang sama selepas ini. Dan itu akan menimbulkan satu perkara yang kita tak boleh reverse balik dah. Sebab orang akan rasa benda tu biasa. Ini dua benda yang saya lihat yang berbahaya lah. Yang itu saya nampak kesan kat situ. Terima kasih soalan daripada salah seorang moderator. Diumumkan ini, adakah kes ini boleh diteruskan sekiranya peguam negara ataupun kerajaan betul? Macam baik, saya kaji balik dengan mudah untuk kita faham. Pertama, ada siasatan. Okey, contoh polis buka kertas siasatan. Misalnya polis buka ada aduan, kan? Pada sekian waktu, sekian tempat, saya dapati ada seorang lelaki muda berumur 30 tahun yang ditangkap di luar kereta, dalam kereta ada pistol, ada ganja. Okey, so polis buat aduan. Polis buat aduan, polis buka kertas siasatan di bawah Seksyen 39B dan Seksyen 36 Akta Senjata. Okey, polis siasat. Polis kata cukup keterangan. So kertas siasatan tu dihantar kepada pendakwa raya. Pendakwa raya dan akan tengok, okey cukup, dia tuduh. Okey, dan kes berjalan. Menang kalah kemudian cerita. Tapi ada juga kes-kes yang polis buka kertas siasatan, lepas polis kata tak cukup keterangan, tak cukup bukti untuk mana-mana kesalahan, ditutup kertas siasatan, dikata NFA, no further action. Boleh tak diteruskan siasatan oleh polis lain dan kemudian dituduh? Boleh. Sebab dalam undang-undang NFA tidak memberi apa-apa maksud dan kesan. Itu NFA, selesai. No further action. Ada juga bila kes dibawa ke mahkamah, kemudian mahkamah dengar, mahkamah kata prima facie wujud. Mahkamah panggil bela diri. Selepas bela diri, mahkamah dengar pembelaan, mahkamah kata okey, cukup. Disabitkan dan dihantar untuk hukuman. Kemudian ada proses rayuan. Ada juga kes di mana tengah berjalan, sebelum prima facie, mahkamah kata, DPP kata tak nak proceed kes. Kemudian arahan adalah sama ada DNA ataupun bebas dan lepas. Kalau dia bebas dan lepas, tidak boleh dituduh semula. Kalau bebas dan lepas, tidak boleh dituduh semula kecuali rayuan dibenarkan di peringkat atas. Di manakah undang-undangnya? Perkara 7 Fasal 2 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 7 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan, yang dikenali sebagai rule of double jeopardy. Maknanya orang itu tidak boleh dikenakan pertuduhan yang sama untuk kesalahan yang mana dia telah dipertuduhkan sebelum itu. Saya bacakan bahasa mudahnya seperti mana dalam perlembagaan. Seseorang yang telah dibebaskan daripada sesuatu kesalahan atau disabitkan atas suatu kesalahan tidak boleh dibicarakan semula
kerana kesalahan yang sama, kecuali jika sabitan atau pembebasan itu telah dibatalkan dan perbicaraan semula diperintahkan oleh suatu mahkamah yang lebih atas daripada mahkamah yang telah membebaskan atau mensabitkan itu. Dalam bahasa mudah, walaupun panjang, you tak boleh dituduh untuk kesalahan yang sama kalau you dah dibebaskan atau you dah dapati bersalah. You cannot be judged twice lah, double jeopardy dipanggil. Tapi untuk kes Ahmad Zahid Hamidi ni, saya tak ada masalah langsung bila Peguam Negara kata NFA buat sementara waktu. Saya tak ada masalah. Yang saya ada masalah apabila Peguam Negara kata saya tak buat keputusan ni suka-suka, saya ambil kira representasi dan sebagainya, kes ni dah kira close, kita tidak boleh dakwa semula. Itu saya tak puas hati, sebab itu salah. Kerana apa? Kerana satu si Ahmad Zahid Hamidi belum lagi dibebaskan secara penuh atau belum lagi didapati bersalah secara penuh. Kalau dia dah melalui proses itu secara penuh, then fine. Betul lah apa yang Peguam Negara kata. Itu pada saya, balik kepada soalannya, walaupun jawapan saya panjang, tapi balik pada soalan tadi adalah boleh tak dia dituduh semula? Pada saya dia boleh dituduh semula. Kecuali tiba-tiba selepas ini, ada satu permohonan yang difailkan mungkin oleh Peguam Bela yang mewakili Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dia pergi ke Mahkamah Rayuan, dia kata, AG dah kata NFA, sebelum ni dah DNAA, bagilah saya pembebasan penuh. Dan pada waktu dan ketika itu, kita nak tengok jugalah apa yang Peguam Negara akan kata dalam mahkamah, kalau itulah permohonan hujahan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Sebab itu saya kata rakyat kena faham apa sebenarnya berlaku. Okey, faham. Jadinya kan, satu lagi lah soalan dari saya yang saya nak tanya kepada Tuan Rafiq. Kalau, soalannya, kalau kerajaan betul-betul nak buat reformasi madani, apa perubahan yang paling penting yang perlu dibuat supaya sistem pendakwaan ni betul-betul bebas dan telus? Kita kena wujudkan satu tabung. Dan dalam tabung itu, dia bayar gaji pendakwa raya dan semua timbalan pendakwa raya. Setiap tahun, apabila dibentangkan bajet, kita kena kira berapa ramai DPP yang ada. DPP bermaksud Deputy Public Prosecutor Timbalan Pendakwa Raya. Kita kena kira berapa orang di Jabatan Peguam Negara. Kita kena letakkan satu amount di situ dan gaji mereka itu diteks oleh rakyat. Pertama. Kedua, kita kena letakkan Peguam Negara untuk menjawab dalam parlimen kepada rakyat apabila ditanya oleh wakil-wakil rakyat. So, selagi mana perkara itu berlaku, dan mungkin ketiga lah, saya nak mohon supaya mungkin kita kena pindah perlembagaan yang saya rasa Madani sedang lakukan. Ironinya dilakukan selepas Zahid Hamidi bebas, yang seperti hari ini. Dia kata dia nak asingkan Peguam Negara dengan unit pendakwaan. Kan? Peguam Negara menasihati sahaja, manakala pendakwaan. Tapi saya rasa selagi mana pelantikan Peguam Negara itu dilakukan oleh nasihat Perdana Menteri, selagi itulah kita ada masalah. Mungkin kita kena ubah yang itulah. Sebab kita tak buat apa tuan, kita just ikut orang atasan je. Yalah tuan, kita buat kerja. Ini jawapan yang kita terima saya. Polis ke, SPRM ke, custom ke, minta maaf cakap pendakwaan ke, minta maaf cakap mahkamah ke, kita akan dengar soalan-soalan, jawapan yang tuan-tuan dan puan-puan selalu dengar. Kan? Tak tahu tuan, yang tu kita orang bawah je tuan, kita ikut kerja je, kita makan gaji je. Kalau semua orang bercakap benda yang sama, tak maju negara kita. Okey, baik, terima kasih Tuan Saya Rafiq. rasa itu antara perkara yang kita boleh lakukan lah untuk check and balance kita sendiri. Saya rasa Peguam Negara mesti dipertanggungjawabkan untuk menjawab kepada Parlimen. Contoh, kalau perkara itu berlaku dan contoh kita boleh minta Peguam Negara hadir ke Parlimen untuk jawab. Minggu depan Parlimen akan bersidang, 18, 19, 20. Kan? Saya harap ada soalan-soalan oleh member of Parlimen, bukan sahaja dalam pembangkang tapi dalam kerajaan. Dan kita dah tahu dah, ramai MP dah mula bercakap. Saya kenal rakan saya dulu, dia MP, sekarang bukan MP lagi. Contohnya YB bekas MP kita dulu daripada Sepang, Hanifah Maidin, dia menulis dengan keras, dia kata ni lawak ni. Kita tahu juga Ram Karpal yang masih merupakan seorang MP bagi pihak kerajaan, dia pun dah bersuara, dia kata benda ni tak betul daripada parti DAP tu. Kita masih belum lagi lah dengar suara-suara daripada seperti Rafizi, kita belum dengar lagi. Saya rasa mungkin dia belum cakap dah, saya mungkin terlepas pandang. Kita masih belum dengar lagi daripada peguam-peguam hebat dalam kerajaan yang dulu bersama-sama menyatakan perlu ubah perkara ini dan sebagainya, kita belum dengar lagi. Saya rasa Majlis Peguam dah bersuara dulu, hari ini belum lagi setakat ini.
Tapi kita perlukan lebih civil society untuk bercakap lah. Dan saya harap dan saya doakan supaya MP daripada Perikatan Nasional, walaupun sekarang dengan pelbagai isu antara parti-parti utama dalam komponen PN, saya harap ahli-ahli parlimen pembangkang dan terutamanya Setiausaha Agung PAS, saya tahu dia pun seorang peguam yang hebat, saya rasa dia akan tanya soalan-soalan ini di parlimen dan perlu peguam negara hadir ke parlimen untuk jawab. Dan saya rasa tidak boleh hanya biar kepada kerajaan jawab. So kerajaan akan jawab, percayalah. Jawapan kerajaan adalah peguam negara ada kuasa di bawah perkara 145. Dia akan stop kat situ. Tapi kalau kita sebagai rakyat tak persoalkan, tak tanya, tak lihat kronologi, tak lihat kepada personality yang terbabit dan menceritakan, bertanya soalan dalam parlimen sebegitu rupa, then this government will get away with it. Dan kita tak boleh buat perkara sebegitu. Kita tak boleh biarkan kerajaan lepas begitu saja. Benda ni penting untuk kita fahamkan apa yang berlaku. Terima kasih Tuan Rafiq. Jadi kita jelas dari kronologi sampai ke kuasa peguam negara dan double standard yang diterangkan berlaku oleh Tuan Rafiq, sehingga kita tengok ke arah mana Madani membawa reformasi yang digembar-gemburkan. Okay, jadi semuanya jelas dan satu mesej yang Tuan Rafiq ulang adalah kita sebagai rakyat kena bersuara. Barulah benda tu semua orang cakna dan menuntut kepada kebenaran lah. Okay, jadi baik, kita pun dah sampai ke penghujung. Sebagai seorang Tuan Rafiq, sebagai seorang peguam dan juga involved dalam dunia politik. Jadi boleh ke saya minta sebagai penutup Tuan Rafiq bagi satu mesej untuk anak muda sebagai kesimpulan kepada perbincangan kita pada malam ni. Ramai anak muda yang saya jumpa atau yang menulis kepada saya atau komen dalam penulisan saya, dia akan kata, ini semua politik. Kan? Sama je. Dulu pun sama, sekarang pun sama, semua sama. Tapi kalau kita tak mula mempersoalkan dan kita tidak mula lihat apa yang berlaku dan kita tidak ingin involve atau tak nak terbabit dalam memahami isu ini satu isu serius, ini satu isu yang sebenarnya mencemarkan credibility negara kita di mata dunia. Dia adalah satu perkara di mana dunia melihat bagaimana mudahnya kalau kita ni berpangkat, berharta, berpengaruh, mempunyai laba politik, kita akan dapat layanan yang berbeza dengan orang biasa. Dan kalau kita sebagai satu masyarakat yang moden, kita membiarkan perkara ini berlaku, maka seolah-olah kita melihat bahawa okeylah tak apa, kalau you politician then you dapat layanan istimewa, kita ni rakyat biasa tak apalah, tak ada kena-mengena gitu. Kalau kita biarkan sebegini dan kita akan wujudkan satu jurang kelas yang besar, mereka yang berpengaruh, berkuasa, ada wang, ada harta, ada pangkat, yang akan rasa dia boleh buat apa saja. Kita rakyat biasa ni tak boleh biarkan perkara itu berlaku. So what do? In response, kita kena equip diri kita dengan knowledge, kita kena faham apa yang berlaku dan kita kena bersuara. Bila kita rakyat biasa bersuara, bertanya soalan, menulis, buat kenyataan, kita bising, kita make it such a big hue and cry, barulah mereka-mereka yang berada pada puncak kuasa tu tahu, tak boleh buat ni. Kalau buat ni habis kita ni. Kita kena tukar mindset kita, dan mindset tu mungkin orang macam saya, mungkin orang macam yang lebih senior, dia dah tak boleh berubah dah. Tapi orang-orang muda lah sebenarnya harapan negara kita, mereka lah yang kena faham apa yang berlaku. Saya pinjam kata host tadi, dia kena cakna dengan apa yang berlaku, dia kena buat bacaan. Jangan percaya Rafiq ni. Pergi dengar orang lain bercakap benda yang sama, buat kajian, buat bacaan. Kan? Dalam penulisan saya tu, saya ada lampirkan beberapa kes-kes. Balachandran punya kes, Lau Koi Chai punya kes, ada reference dia, sekarang ni semua boleh Google. Perkara 1453 Perlembagaan Persekutuan, Seksyen 180 dalam kurungan 4 Kanun Prosedur Jenayah, Seksyen 256 Kanun Prosedur Jenayah. Benda ni semua tuan-tuan dan puan-puan kena faham, baca, buat kajian sendiri, lihat apa yang berlaku, dan kemudian you akan datang kepada satu conclusion. You don't have to believe me 100%, tapi tolong buat bacaan, tolong buat kajian, dan paling penting, kita sebagai rakyat Malaysia, perkara 10 guaranteed, dijamin kita boleh bersuara, kita boleh menulis,
kita boleh bercakap, kita boleh berceramah, kita boleh bersyarah, kita boleh share penulisan kita selagi mana ianya tidak memfitnah, tidak melanggar mana-mana peruntukan undang-undang. Gunakanlah hak anda tersebut untuk bersuara kalau anda melihat sesuatu itu tidak betul. Itu nasihat saya yang terbaik lah. Okay. Jadi anak-anak muda malam ni, kalau ramai Gen Z, bukan setakat makna aja kita kena dengar. Tuan Rafiq pun kita kena dengar. Okay. Jadi saya simpulkan balik, dari semua-semua yang berlaku ni, anak muda perlulah seek for knowledge lah. Perlu cakna dengan isu semasa dan tahu. Tahu bukan dari sudut propaganda saja. Kita jangan termakan awal dengan propaganda, tapi kita ambil tahu apa sebenarnya berlaku dan supaya kita tak tersalah faham, dan akhirnya anak muda kena take action melalui bersuara. Segala benda yang hak perlu ditegakkan dan batil perlu dikekang sekeras-kerasnya. Okay. Terima kasih Tuan Rafiq atas kesudian menerima jemputan Amirah Malaysia. Saya sangat-sangat happy malam ni, dan rakan-rakan di belakang tabir saya pun sangat-sangat bahagia malam ni dengan jemputan Tuan Rafiq serta viewers yang sangat ramai. Okay, jadi terima kasih juga kepada kedua-dua partner host saya dari Amirah Kedah kedua-duanya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi nanti bila ada rezeki dan kelapangan lagi, insyaAllah kita akan jemput lagi Tuan Rafiq. Baik, terima kasih Tuan Rafiq. Terima kasih atas jemputan, terima kasih kerana pinjamkan telinga, terima kasih kepada yang beri komen, terima kasih juga kepada yang beri gift. Satu lagi last final perkara yang saya nak maklumkan, saya tak boleh cukup untuk tekankan, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang beri sokongan, tapi paling penting sekali, tolong harga dia RM10 je, pergi ke kedai buku yang berhampiran, dia ni daripada Lembagaan Persekutuan. Kalau kita sebagai rakyat, kita tak faham hak kita tak faham dari mana hak kita itu timbul, dan kita akan mengalami masalah yang sama. Kepada ibu dan ayah yang mendengar dan melihat, mintalah anak-anak fahamkan hak mereka. Ada banyak perkara dalam ini yang kita terlepas pandang, dan bila kita kaji dan kita baca dan kita faham dan kita tahu yes, kita mempunyai hak kita sebagai rakyat untuk bersuara, hak dari segi undang-undang, keistimewaan orang-orang Melayu, orang-orang Islam, dan bangsa-bangsa lain pun ada dalam ni, orang Sabah Sarawak pun ada dalam ni, orang asal pun ada. So negara ini adalah sebuah negara yang berlandaskan kepada undang-undang. Dan kita sebagai rakyat, kita perlu tahu apa hak kita sebagai undang. Lagi sekali, sorry saya promo, RM10 je. Perlembagaan Persekutuan, pada ibu dan ayah, tolonglah beli untuk anak-anak anda. Ini negara kita kena fight untuk negara kita, sebab kita ada negara lain dah. Ini negara kita yang ada. So, perjuangan ini sentiasa berterusan demi bangsa kita, demi agama kita, demi negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas jemputan yang diberikan. Janganlah segan-segan untuk jemput lagi. Dan insyaAllah dari masa ke semasa kita akan berjumpa lagi. Mana-mana kedai buku, tuan-tuan dan puan-puan boleh cari. Ada Perlembagaan Persekutuan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Rafiq. Ingat semua, jangan lupa beli, okey? Okey, baiklah. Oleh itu, maka berakhirlah. Ya, minta turun dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Rafiq. Terima kasih Tuan Rafiq. Sama-sama semua. Assalamualaikum. Jangan lupa boleh follow Tuan Rafiq, follow Amirah Malaysia, dan boleh, follow juga Amirah Kedah. Baik. Okay, terima kasih semua.